Kenapa ya Oriental Kopi sentiasa penuh orang? Bagi menjawab persoalan tu, Fizi pergi dekat cawangan Bandar Puteri Puchong. Korang tahu tak, atas permintaan ramai, coklat egg tart akan kembali bermula pada 18 Mac 2026. Yang bestnya, kalau beli 6 akan dapat 1 coklat egg tart secara percuma. Mereka gunakan premium French butter dan juga Belgian coklat yang terbaik. Bahagian atas dia warna keemasan dan luar dia pula rangup. Menu baharu, lontong. Sambal dia okey, tak pedas sangat. Kuah kari dia pekat dan berasa. Nasi lemak kat sini besar chicken thigh dia. Ayamnya pun juicy. Set nasi lemak dia lengkap tau. Ikan bilis, kacang semua ada. Rugilah tak order kopi. White coffee kat sini diblend bersama dengan biji kopi premium iaitu Librica, Arabica dan Robusta. Kopi dia betul-betul kau. Rojak Penang kat sini penuh dengan taburan kacang. Sambal rojak dia win. Cendol dekat sini boleh mengimbau banyak kenangan. Aroma bau pandan yang kuat dan rasa lemak santan yang berkrim. Nanti korang datang tau dekat Oriental Kopi, Bandar Puteri Puchong, Selangor. Let's go!